Pada episod lepas, kita telah membincangkan bagaimana British telah menyediakan usaha berkerajaan sendiri melalui jawatan kuasa hubungan antara kaum yang melibatkan penglibatan Melayu, Cina, India dalam usaha untuk mewujudkan perpaduan, menyelesaikan politik sosial ekonomi serta menjaga keharmonian negara. Timeline itu berlaku pada 1949 sehingga 1951. Pada 1951, kerajaan British telah memperkenalkan sistem ahli yang memainkan peranan yang sangat penting untuk melatih rakyat tempatan yang terdiri daripada Melayu, Cina, India untuk belajar cara mentadbir negara. Hal ini demikian kerana pada masa itu, kerajaan British telah melaksanakan satu dasar dekolonisasi, iaitu cara untuk memerdekakan tanah air daripada penguasaan mereka agar rakyat ini mampu berdiri sendiri untuk mentadbir negara. Baiklah, pada tahun 1955, kerajaan British telah melaksanakan tindakan yang drastik untuk memperkenalkan pilihan raya persekutuan untuk melatih kabinet pertama dalam Persekutuan Tanah Melayu. Akhir pembelajaran, kamu dapat menyebutkan 3 sejarah awal penubuhan pilihan raya persekutuan. Kamu juga dapat menyebutkan proses pilihan raya umum persekutuan. Yang ketiga, kamu dapat menyebutkan syarat-syarat menjadi calon dan pengundi, serta kamu dapat menyebutkan 10 orang kabinet Persekutuan Tanah Melayu yang pertama pada tahun 1955. Sejarah awal Persekutuan Tanah Melayu ini telah ditetapkan selepas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada masa ini, Jawatan Kuasa Pilihan Raya dibentuk bagi membantu menguruskan pilihan raya untuk memilih siapakah pemimpin yang layak untuk menerajui pentadbiran yang dipungut atas dasar suara majoriti. Pilihan raya pertama telah berlaku apabila Ahli Majlis Pembandaran Georgetown telah memilih ahli-ahli Majlis Perundangan Persekutuan untuk menjadi ahli dalam proses tersebut. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya pilihan raya yang mana Parti Perikatan UMNO, MCA, MIC menang 262 kursi daripada 268 kursi yang dipertahankan. Proses undian, penentuan sepadan, kelulusan undang-undang, pendaftaran undi, penamaan calon, kempen undi, kiraan undi, pengumuman keputusan, itulah proses yang dilalui untuk memilih pemimpin. Berikut ialah syarat-syarat yang harus dijadikan panduan untuk menjadi pengundi dan calon. Semua sama, ada satu je perbezaan. Yang pertama, untuk jadi calon perlu duduk dekat Tanah Melayu selama 12 bulan. Nak jadi pengundi, kena duduk dekat Tanah Melayu selama 6 bulan sahaja. Raya pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman telah bertemu dengan Lord Ogmore pada 21 April 1994 di London untuk mengemukakan 3/5 Majlis Perundangan Persekutuan harus dipilih dalam kalangan rakyat tempatan melalui pilihan raya. Pada 21 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman bertemu dengan Setiausaha Tanah Jajahan Oliver Littleton untuk menetapkan 3/5 Majlis Perundangan Persekutuan dipilih, tetapi gagal. Akhirnya Tunku Abdul Rahman mendapatkan 52 ahli yang terdiri daripada golongan tempatan untuk dilantik menerajui pentadbiran. Di 27 Julai 1955, sejarah telah tercatat yang mana pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu 1955 telah tercatat yang mana kemenangan Parti Perikatan Gabungan UMNO, MCA, MIC telah menang 226 kursi daripada 268 kursi. Sebanyak 52 wakil telah menganggotai Majlis Perundangan Persekutuan yang terdiri daripada rakyat tempatan untuk menerajui pentadbiran negara daripada British. 4 Ogos 1955, Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray telah mengumumkan barisan anggota Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Fungsi Kabinet ini adalah untuk menjalankan kuasa Majlis Perundangan Persekutuan berasaskan Westminster, membincangkan soal kewangan dan penjawat awam, mengurangkan kuasa pentadbiran British, mendapatkan kuasa veto kerajaan British serta membincangkan hal kewangan, pertahanan dan keselamatan dalam negeri. Dalam konteks ini, 10 orang Kabinet Persekutuan Tanah Melayu 1955 telah dibentuk dengan Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri, meskipun Pesuruhjaya Tinggi British masih lagi memegang tampuk kekuasaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955. Yukoh sebagai Menteri Kesihatan, Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman sebagai Menteri Kerajaan Perumahan Tempatan, H.S. Lee sebagai Menteri Pengangkutan, Ong Yew Kellin sebagai Menteri Pos Telekom, Tun Viti Sambatan sebagai Menteri Buruh, Abdul Aziz Ishak sebagai Menteri Pertanian,
Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri Kabinet, Sardon Jubir sebagai Menteri Kerja Raya, Tun Abdul Razak sebagai Menteri Pendidikan, Datuk Sulaiman Abdul Rahman sebagai Menteri Sumber Asli. Manapun kementerian penting seperti Setiausaha Ekonomi, Pertahanan, Hal Ehwal Luar Negeri, Peguam Negara, Ketua Setiausaha Negara dipegang oleh pegawai British yang masih lagi berkhidmat di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, kehadiran masyarakat tempatan dalam Kabinet Persekutuan Tanah Melayu ini telah menjadi perintis bahawa mereka telah bersedia untuk menerajui pentadbiran Tanah Melayu selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.